Semua set, main set lah. Kejap lagi kita nak masuk dalam spot sana dalam 5 minit 10 minit. So sekejap lagi kami akan lead dengan kereta hitam ni. So follow je kereta ni. Lepas tu dekat sana nanti kami nak briefing set lah, sikit je. Lepas tu dekat situ je kami akan bagi apa? Barang-barang apa semua yang kami ada cakap kan. Siapa yang register tu nanti akan dapat lah. So sampai dekat sana nanti baru kita mula. Okay, tak ada apa kot, itu je. Mana main? Oi. Ayo. Jangan tinggal. Jalan kaki dekat Jauh. Tinggal aku lagi. Stand tak bawa naik. Duduk kaki. Patut ada kaki pacak tu. Tengok pergi mana? Tak ada. Weh, ini macam dah kena pergi kahwin benda. Okay. Depan sikit. Okay. Belakang sikit. Okay, cun. Okay, pegang. 1, 2, 3. Betul. Okay. 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3. ESP Set. Nak ajak satu benda lah. Kita akan buat strike challenge versi komplot jugalah. Okey. Yang strike lagi, ambil gambar guna timestamp. Okey, buka kat situ, ambil gambar ikan. Okey, kepala ikan, posisi dia duduk di hujung ni ya. Kepala dia kat sini, ambil gambar, letak ikan, letak atas macam ni. Ikan duduk atas dah. Upload dekat grup Facebook ESP Fishing Club. Semua ada join ke dah? Yang mana yang belum join boleh. Yang mana belum join nanti balik join. Okey, timestamp tu waktu terakhir untuk ambil gambar ikan adalah pukul 12.30 hari. Kalau kata pukul 12.05 minit, 12 suku baru strike, kita tengok timestamp tu dah tak dikira lah. Okey, hadiah dia okey, seorang pemenang ikan paling besar kita akan bagi rod. Ni rod Okami Wolf warna putih. Spek dia 6 kaki 6. Siapa yang menang tu kita akan contact dia, kita akan bagi rod ni lah. Bukan terbesar lah, terpanjang. Okey. Okey, tak ada kan? Okey, tak ada apa. Okey, semoga selamat semua. Okey. Hati-hati lah. Arwan dua depan. Dua depan boleh. Sebab ayah. Kau umpan apa? Oh, hak baru dapat tadi ya. Oh, beg ni pakai BC guys. Jangan rentak tu, jangan rentak ni. Abang tunjuk macam mana buat ni. Jangan rentak macam tu, kalau tak bengkok kat ujung, patah ni. Tarik tu. Hujan ni. Main berteduh dulu, main berteduh dulu kat ni. Hujan makin lebat, angle ada yang bawa baju hujan, ada yang berpayung. Wah, yang lain semua dah berpecah. Pengen takut hujan. Kalau bawa lebih dari pijual laku lah. Hujan lintas ni, nak mati ni. Baling. Baling kayu slow je. Dia ada mesti dia ambil memang. Ada, dia tepi rumput. Oh. Dia memang duduk tepi rumput, tak nampak. Kalau tengok dia jauh memang tak nampak. Mana? Oi, saiz oi. Saiz ho. Ambil gambar. Oi, budak steady dek. Abang ni buat konten. Ada ketuk bang? Buat konten lah tu. Oh, TikTok nama apa? Amir Angler. Ada nanti ada video tag ESP nanti. Okey. Ni pun nak buat vlog juga kan nanti ni. Tak ada ketuk ya bang. Tak ada, ini pun baru settle terus tadi. Dapat lagi. Oh, ada lagi? Oi, meriah budak-budak ni. Tahu tak, yang main sini budak-budak 4 orang. 3 orang tu yang strike sekarang. Wah. Macam mana? Dapat lagi ah? Lagi. Alah, lucu. Aduh. Ada ketuk dek. Cuba kayu slow lagi. Sebab tadi pun depa pun Wan Samad tak kena. Sebab kayu sebab laju sangat, cuba slow je. Ni pakai apa? Jebat mini. Sofrock apa? Tuah mini. Okey, Hori so ngam ni. Kayu slow je dek. Jom kita pergi tengok lah. Gulak. Dah. Dah angkat tu. Yang ni ukok tadi. Dah ukok lah. Dah lah. Berapa? 4. Biasa tak pakai barang ESP? Biasa lah. Dah lama dah lah. Kalau baru belajar mancing tu kena ESP dulu lah. 35. Jadi 1, 2, 3, 1, 2. Pernah tengok? Belum try. Belum. Ni yang kira yang kami punya yang barulah juga. Tapi ni sebab yang kami dah pakai. Dah kotak-kotak lah. Kalau nak try
Stress tak? Stress tak apa. Tengok kali strike pula. Tapi kalau strike kira ikan aku lah. Oi, lagi besar ni. Ini size guys. Berapa cm ni? 44 cm. Adik pakai baju merah tu 36 cm tadi. So sekarang abang leading lah. Oh. Tunjuk hebat. Lawan. Okay, sebab abang leading lah ni, saya bagi hadiah kat abang. 20 LB. Yang free gift lah. Kita bagi random abang lah. Okey, cun. Okay. Okay. Baik sama. Hai, ada lagi. Oi, dia lawan. Oh. Ni pakai XP. Tu tu. Oh, Maxilla Mini guys. Memang killer hari ni. Dah ambil gambar ukur semua dah? Belum lagi. Belum lagi. Kita tengok kat sini. Kena lawan. Banyak lintah, hati-hati Rek. Abang ambil gambar pakai timestamp tadi. Sebab tadi adik strike first, saya bagi tali satu. Terima kasih. Okay, tenang. Terima kasih. Okay. Boleh lah. Ni member hang 2 orang dah dapat besar-besar. Ni malukan aku. Sobrok mini lah. Dah ambil ukuran lah kan. Nak tengok ranking kan. Oh, jadi Ini buat aku dah bahagia kaki. Relax dek. So slow. Ush. Ada size tu. 41. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, size yang hampa weh. What? Kayu uish, pakai UL. Layan. Oh, memang fighter dia. Oh, tengok grip pun lawa. Ui, makan dalam ah. Okay, thank you lah. Okey, Dapat. Ada? Dapat. Ha? Ada? Lucu banyak. Ni dapat. Oh, tu dapat tepau. 46. Berapa? 46. Oh, ni high ranking Oh. Sah tu. Kita punya tak dapat. Dapat ada. Ni si adik ni. Berapa orang dapat? 46. Dia saja 5 ekor ah. Ni. Dia seorang yang 5 ekor. Oh dah. Oh. 46 ah. Baik, kita bagi hadiah. Besar pakai tali apa LB ke? Kami UL. Main UL lah. Oh, kita heavy apa dia kau? heavy ada tak? Berapa LB kan? Tadi 20 25. Oh. 40 boleh abang. Kita 20 habis lah. Apa dia beli? Ada 40 lah. Oh, okey. Okey, masih. Satu. Saya mana? Ada 20. Ada gambar? Ada. Oh, okey lah. 30 cm lah. Okey lah. Tali pakai berapa LB? 20 lah. Ya. Kita paling kecil ada 40 lah sekarang. Ada heavy main lah. 40, 50 pakai kau lah. Ya lah, 40 lah. Okey, macam mana? Main depan ke balik? Main depan pula. Jalan lagi? Ada lagi orang. Ada lagi ya? Kita tengok lah. Jom. Okey, jom. Dah dapat? Mana? Uish. Sahih. Berapa cm? Dua-dua orang dapat. Oi, ni yang kembak tu lah. Oh, betul. Tak cam. Oh, berapa cm? Ni 44. 44? Oh, pakai apa? Pakai apa? Kura? Kura. Oh, okey, mantap. Tali biasa pakai berapa LB? Tali dalam 20 25. 20-25. Ada heavy main tak? Dalam 40 LB, 50 ada pakai tak? Itu kalau main toman lah. Kalau main toman lah. Okey, kita bagi satu kan. Free gift sebab dapat. 50 LB lah sebab dapat. Okey. Setakat ni yang paling besar yang kami dapat tengok 46 cm. Agak-agak ada siapa-siapa dah yang lebih lagi daripada tu. Lebih tak? Kalau lebih 50 ke 60 abang mai. Sebab kalau tak ada, memang jatuh dekat 46 tu je lah. Kalau macam ni dengan ni kira event ni tamat dekat sini dengan rekod dia dapat kat adik ni dengan rekod 46 cm. So hadiah dia kita bagi percuma rod yang kira baru juga ada kat sini, Okami Wolf warna putih. Tahniah. Okey, sini. Tahniah. Okey, tahniah. Petang ni mengai kamu setia. Yang mana yang tak dapat tu jangan sedih pula ke apa kan, benda biasalah sebab kita pun event kan. Hati.